Alright, so aku ada pergi TRU. So aku ada jumpa kereta mini 4-wheel drive ni lah, Tamiya. So dia collab dengan Tomica. Actually dulu aku ada collect Dash Emperor ni lah, semua jenis Emperor sampailah yang latestnya dulu. Nanti aku tunjuk gambar macam ni. Okay, so kiranya aku beli kenangan balik lah. Dulu aku terpaksa jual sebab memang nak pakai duit lah dulu. So sekarang ni aku nampak Tomica ada keluarkan sofa 2 model ni. Aku tengah tunggu lagi, mungkin ada friend diorang Dash 2, Dash 3, 4, 5. Okay, Emperor, lepas tu ada Cannonball, Shooting Star, Dancing Doll, antara team diorang lah. So aku beli, aku tak buka, tak check dalam ada apa. Seal ini pun masih seal lagi, cuma ni seal lain sikit. Aku tak tahu kenapa dia buat seal macam ni. Okay, so dari segi kotak macam ni. Actually ni keluar awal bulan 1, bulan 2 macam tu kot, dekat TRU lah. Ini aku baru perasan dalam 2 bulan lepas macam tu. So side tepi, side atas lagi, tepi. Okay, so belakang actually tak ada apa beza, sama yang lebih kurang. Sapphire pun import by Dita Sendirian Berhad, Tommy Asia Limited. Actually keras juga harga dia, 48 musim lah. Okay, tapi aku puas hati lah. Aku akan collect semua kawan-kawan ni kalau ada. So far ada 2 yang aku tengok, tengah menunggu Dash 2, 3, 4 and 5. Okay.